Nama aku Saiful. Aku bekerja sebagai seorang guru di sekolah agama menengah. Ramai orang kata jadi guru ni senang je. Tapi hakikatnya, ia tak semudah yang disangka. Di mata orang, mungkin pekerjaan guru ini hanya sekadar mendidik dan mengajar anak murid. Tetapi mereka tidak tahu betapa sukarnya menghadapi perangai anak murid yang mencabar kesabaran namun tetap dilayan dengan penuh kasih sayang. Assalamualaikum. Tidak dinafikan, hinaan dan ejekan yang diberikan oleh anak murid yang dibimbing sendiri merupakan perkara yang paling sukar diterima oleh seorang guru. Apa pula jajar ni? Aku tak tahu ada kerja ni. Apa? Jajar. Cikgu apa cikgu? Aduh. Dia jajar macam pula. Namun, aku sebagai seorang guru akan tetap mengajar mereka seolah-olah tiada apa yang berlaku, kerana aku tahu di sebalik setiap kenakalan mereka ada jiwa yang menjerit minta difahami. Semua faham apa yang saya ajar hari ni? Apa. Cikgu. Tiada. Supaya kamu tak faham. Saya tak faham dah dengan asal kewujudan X tu cikgu. Oh, asal kewujudan X tu. Boleh, jom kita pergi jalan-jalan. Tak boleh lah, Dik. Hari ni Walid jadi warden. Lebih perik lagi apabila masa dan tenaga yang sepatutnya diluangkan bersama keluarga perlu dikorbankan demi anak murid yang diamanahkan untuk dijaga. Walid hari ni kena bertugas jadi warden. Lain kali Walid bawa pergi jalan-jalan, okey? Yelah, Walid. Walid dah lambat dah ni. Boleh gerak dulu. Bye, Walid. Bye. Thank you. Bye. Bye. Perkara yang paling aku takuti semasa menjadi seorang guru ialah apabila menerima panggilan dari seorang isteri tentang masalah kesihatan anak. Allahu Akbar. Demam panas? Awak bagi dulu dia makan ubat. Kalau teruk sangat baru kita bawa dia pergi hospital, okey? Abang lagi 10 minit. Abang balik, okey? Saya jangan risau. Love you too. Okay, bye. Cikgu kenapa cikgu? Itulah pengorbanan seorang guru yang jarang orang nampak. Di saat anak sendiri sakit di rumah, dia masih berdiri di hadapan kelas demi kejayaan anak muridnya. 80 campur 8. Sewaktu menanda kertas ujian pula merupakan satu cabaran emosi buatku sebagai seorang guru. Ya Allah, banyaknya salah. Selama ni aku ajar diorang tak faham-faham ke? Pukul 3 pagi dah. Dalam kesibukan dan tekanan emosi yang aku hadapi, aku akan mencari ketenangan dengan bersujud di keheningan malam melalui solat Qiyamul Lail. Aku tidak pernah berputus asa untuk berdoa, kerana di dalam setiap doaku akan kuselitkan harapan kejayaan anak-anak muridku. Dosa anak-anak muridku, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, Kau berikanlah kecemerlangan kepada mereka, ya Allah. Istajibillahumma du'ana, ya Allah. Istajibillahumma du'ana, ya Rahman. Istajibillahumma du'ana.
Tugasku sebagai seorang guru bukan sekadar mengajar di siang hari. Dalam sunyi pagi, akulah yang mengejut mereka supaya menunaikan solat subuh secara berjemaah. Berapa dah? Saya ngantuk lah Ustaz. Entah kamu lah kamu ngantuk ke? Kamu nak saya ketuk kamu? Aku bukan hanya mahu mereka lulus peperiksaan, tetapi mahu mereka kuat jiwanya dan tinggi imannya. Aku masih ingat ketika aku telah lambat untuk pergi ke sekolah, aku membawa motor dengan laju. Fikiranku hanya satu, jangan lambat hari ini. Tapi takdir berkata lain. Di pagi itu, brek tak sempat ku genggam. Motor hilang kawalan. Aku hanya seorang guru, tapi setiap hari aku membawa harapan, semangat dan doa, walau kadang tubuh ini yang terkorban. Weh, Abi dapat A lah dalam maths. Paju juga Cikgu Saiful ajar. Jom lagi jumpa Cikgu Saiful. Boleh juga, jom lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada apa ni? Ustaz, saya nak tanya. Ustaz nampak Cikgu Saiful tak? Cikgu Saiful? Dah, kamu tak tahu ke? Kenapa Ustaz? Tak tahu. Cikgu Saiful accident. Innalillah. Cikgu Saiful accident. Serius lah cikgu accident. Aku tak percaya tu. Tu cikgu lah. Cikgu. Korang kenapa ni? Cikgu, saya pernah minta maaf cikgu. Maafkan kami Cikgu. Cikgu, saya dah lah tak siap homework. Lepas tu saya dah kurang ajar. Cikgu, saya dapat A tau. Cikgu tengok. Itu orang dapat A cikgu. Kadang-kadang, letihnya tak terungkap. Penat mengajar, penat berkorban, masa dan tenaga. Tapi semua tu hilang bila melihat anak-anak muridku berjaya, bila melihat mereka mampu berdiri megah, membawa ilmu yang pernah aku curahkan. Itulah bayaran yang paling indah, bukan dalam bentuk wang, tapi dalam bentuk kejayaan dan senyuman mereka. Kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Ikhlas dari kami. Balik je kita pergi. Yelah. Yalah kita.